Hello guys, today I review satu kereta Perdua Auza. Kereta customer ayah, dia tengah tukar part number ya. Cuba tengok, ini lah rim dia 17 inci, dia pakai Brushes. Bagi aku sangat okey. Ini one spec dia ada durability engine 1.5 liter. Ini ada skirting kat bawah ni. Kereta first time aku review Aku pinjam aku izinkan dia sebab aku nak review. Bahkan pun pakai disc punya. Tengok guys. Kanan kiri. Ini dia punya alarm keyless entry. Ini kena pakai remote Ini ada blind spot sensor. Mari kita tengok bahagian dalaman. Inilah keadaan bahagian dalaman. Kereta macam ni, full spec. Ini ada warna coklat sikit lah. Bagi aku tahu. Mantap dia punya steering original. Dia pakai leather. Lepas tu dia punya button semua. Ini screen. Oh, main cantik Lepas tu dia punya gear knob. Dia punya push start. Lepas tu dia punya aircon. Lepas tu dia punya airbag. Kereta ni ada 6 airbag Ini. Lepas tu ada cup holder minuman automatic. Dia punya glove box. Lepas tu dia punya ni lock. Dia punya power window. Luas, besar. Ini apa style punya. Bagi aku ni ada ni Lepas tu ada airbag ni. Dia ada warning. Kereta Auza ni tengok cermin. Lepas tu ada lampu. Ini door lah. Ini cermin sisi. Lepas tu dia ada itu ADAS. Dia ada warning lah. Ada dashcam Perdua original. Cermin lah. Lepas tu tengok dia punya meter. Oh, dia kena ada kunci Lepas tu dia punya ni kem-kem ni. Ada logo Perdua. Lepas tu lampu. Ada wiper. Ini dia punya aircon, colong aircon. Ni ada parking sensor. Ada macam-macam Itu lampu semua ada. Ada holder kat sini. Lepas tu dia punya door trim. Bahagian door trim ni